Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Hai. Masuk Hai, ya Allah. Jemputlah masuk. Minta maaflah mengganggu malam-malam macam ni kami datang. Tak ada, tak ada. Ada bawa sikit. Sila. Okey je. Pergi duduk. Sihat ke? Oh, Alhamdulillah. Cepatlah duduk. Rumah tak seberapa je ni. Terima kasih. Awak ni janganlah malukan kita. Nak malu apa? Tak ada. Abang cuma macam kagumlah tengok perhiasan dalam rumah ni. Cantik-cantik semua dia. Doktor? Mama saya ke atau mama saya yang cantik ni? Dua-dua pun cantik, Mimi. Awak apa khabar? Oh, khabar baik je, Doktor. Kerja dekat college lama lagi? Ya, masih kerja sana lagi. Sekarang ni kami tengah sibuk dengan program TVET. Tapi ialah bulan puasa ni kan, tak berapa nak busy sangatlah. Itu yang saya nak buat bisnes kuih raya ni. Kuih raya. Oh, Alhamdulillah. Tapi kan, bila fikir-fikir balik, rajin betul lah Dr. Hema ni Yelah, raya sebulan lagi. Tapi dah siap-siap dah perhiasan ni semua. Saya pun rasa macam sebab sikit lah. Rasa sebab teringat suasana kampung dulu. Sampai rasa macam orang kata apa, nak minta maaf tu sekarang. Tak boleh nak tunggu sebulan lagi. Over lah dia ni. Sampai macam tu. Tak adalah. Ni sikit-sikit je saya hias ni. Sebab, yelah, ada masa sikit kan. Orang kata apa, kita tak nak kalut raya yang... Tapi bukan mama yang... Mimi, apa kata Mimi teman Mama pergi dapur, tolong buat air untuk tetamu kita ni? Tak payahlah. Susah-susah. Kami pun datang dari sebelah je. Tak apa. Dia memang tanggungjawab dia ni. Ya. Mama, cepat pergi. Jangan bagi tetamu kita dahaga pula. Mama pergi buat air dulu, Pak, ya? Pergi cepat, Mama. Kejap, ya? Tak payahlah awak jeling-jeling saya. Awak tahu tak? Kalau awak rasa awak ni sibuk sangat, tu tengok Dr. Hema tu. Cuba awak ambil panduan daripada dia. Lagi dia lagi sibuk daripada awak. Dia doktor tahu. Betul tak Zafran? Ada je lah awak ni. Nampak sangat mama macam tak pernah masuk dapur. Daripada kamu bebek kat situ, tolong cari gula ni. Aduh, Papa ni mana dah letak gula? Tolong Mama tutup tu. Mama nak pesan ni. Sekejap lagi depan tu tamu. Jangan cakap bukan pasal Mama, Papa. Jadi mama nak minum ni pula ya? Jawab lagi. Ani. Ni belum rasa lagi dah tahu sedap ni. Tengok daripada kejadian ini boleh tahan. Terima kasihlah Abang Zafran. Mestilah. Jemput minum. Ya Allah, minta maaflah lama tunggu air. Terima kasih. Mak, kenapa Mama buat kopi malam-malam ni kan? Allah. Tak apa. Kita orang pun memang nak berjaga sampai ke sahur lepas ni. Pula? Tapi betul lah Dr. Hema. Daripada kita tengok perhiasan rumah ni kan, air kopi sampai ke cawan semuanya cantik Ya kan? Jangan buat malu lah. Jaga sikit perangai. Minta maaf. Minum kopi pun tak tahu. Sangat tu, Pak. Sedap. 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 Saya kena rasa. Sedap kan? Sedap tu, Pak. Mama buat kopi letak garam. Apa ni, Mak? Garam? Ha. Ya Allah. Ya Allah, saya minta maaf. Minta maaf sangat. Masalah dia. Tak apa. Papa mau minta maaf sangat.
Apalah. Garam dengan gula pun tak kata nak beza. Kata doktor. Lalai betul lah dia ni. Sayang. Lalai ya? Air dah siap. Kejap yang ni. Bebe. Akulah apa lepas ni. Oh no. Mimi, macam mana? Sedap tak? Aunty buat kuih raya. Aunty buat sendiri tau. Ni aunty bagi free ke? Ke kita orang kena beli? Aunty bagi cuba-cuba dulu. Kalau sedap, nanti boleh beli. Kalau free tak apa lagi aunty. Ni kalau aunty nak jual murah-murah dah lah tu Masih sangat. Masin? Ya ke Mimi? Lagi masin ke daripada kopi yang Mama buat tadi? Kalau papa yang bancu air tu tadi, tentu sedap. Ni tentu papa saya tengah tolong mama saya kat dapur tu. Ya? Tapi kenapa lama sangat diorang kat dapur tu? Mesti papa kena marah dengan mama. Mimi! Mana dia marah? Mimi. Mimi nak kena Tak takut. Tak takut. Mimi dengar ni tak baik tau cakap macam tu dekat uncle dengan aunty. Malulah papa dengan mama. Tak takut. Mimi! Papa lah ni, manjakan dia sangat sebab tu dah dia berani dia malukan kita depan kawan-kawan kita. Alah, Mimi cakap benda yang betul je. Bapa kan selalu cakap jangan suka menipu. Betul, memang betul papa cakap jangan suka menipu. Tapi Mimi, bukan semua benda kita boleh cerita dekat orang tau. Kenapa tak boleh? Mama nak mengada-ngada lagi, tanya lagi. Papa sini. Mama cantik, Mama. Papa sepilah. Aduh, Mama sikit, Mama. Sini. Tak apa. Mama, budak Mama. Sini. Okey, Mama. Biar Papa yang Kenapa Mimi? Macam tak seronok je cakap dengan nenek kali ni. Taklah, Mimi sedih sebab tahun ini Mimi tak boleh beraya dengan nenek. Mama kerja. Kita orang tak dapat pergi mana-mana. Tak apalah. Hadiah yang nenek dah belikan untuk Mimi tu, nenek bagi je dekat budak-budak kampung yang dekat kampung lain tu. Lagipun, nenek bukannya dapat beraya dengan Mimi, keluarga tahun ni kan? Janganlah tu, Nek. Tak naklah kawan dengan nenek. Alah, nenek bergurau je. Ni, sudah Mi. Mak, sudah tu Mak. Ni, dah lama sangat dah gayut dengan si Mimi ni. Budak ni kena buat kerja sekolah ni. Okeylah, Nenek. Mimi nak sabar buat kerja sekolah ni. Mimi sayang Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah? Tapi Mimi tak fahamlah. Kenapa Mama dengan Papa kena berlakon dekat depan orang? Tak apa, Mi. Sebab orang lain takkan faham cara Mama dengan Papa membina kebahagiaan keluarga ni. Satu hari nanti Mimi akan faham juga. Tapi sekarang ni, buat kerja sekolah ni. Tahu? Okey. Mak, tak siap lagi ke? Tinggal sikit je ni. Kamu tu dah siap ke apa yang patut kat dapur tu? Kejap lagi kan kita buka. Dah, Mak. Tu yang panggil Mak naik tu. Nanti kalau Mak dah siap, Mak naik, Ya. Along. Ya, Mak. Sekejap. Kenapa, Mak? Kamu tu jadi ke tak jadi ke beraya kat rumah mertua kamu tahun ni? Tak tentu lagi lah, Mak. Rasa-rasanya macam jadi. Kenapa, Mak? Mak!
sayang. Mak? Kenapa Papa tak beritahu Mak nak datang? Papa pun baru tahu je ni. Mak! Bila sampai? Sayang anak emak. Timak. Semalam nenek cakap tak boleh beraya dengan Mimi. Tapi nenek pun dah pernah menipu macam mama dan papa ya. Mimi. Kenapa tak cakap awal-awal nak datang? Memang dah saja je nak bagi kejutan. Nah, Mak tak boleh datang ke rumah? Tak ada. Apa pula tak boleh? Boleh lah kan. Kalau Mak ada lagi seronok. Mana ajar Mimi? Jom. Kita masuk. Kita buka hadiah. Jom. Tak masuk. Jom. Banyak tau Mimi beli hadiah. Pa, lama ke Mak tinggal sini? Entahlah, Mak. Nak tegur, nak tanya, takut nanti Mak terasa hati pula kan. Biarlah. Tak, sekarang ni Mama bukannya tak bagi Mak tu tinggal sini. Tapi belum apa-apa lagi dah cari pasal dengan Mama. Tak adalah. Mana ada macam tu. Tak, Mama jangan risau. Nanti apa-apa biar Papa yang uruskan. Itulah lagi Mak risau. Sebab nanti dia cop Mama ni pemalas. Okey, tak apa. Mama jangan risau sebab nanti bila depan Mak, Papa akan puji Mama kau-kau punya. Relax. Kenapa kat sini pula? Sorry nenek, sebenarnya Mimi tipu je. Tipu apa? Sebenarnya Mama bukan tak pernah masak. Dulu Mama selalu je masak. Tipulah. Mama nak bagi bukti lah ni. Bukti apa? Mama kamu yang buat ni. Mimi. Jangan nak pukul dia. Kamu yang salah. Jangan nak salahkan anak pula. Sabarlah, sayang. Budak-budaklah katakan. Mama bukan salahkan dia. Mama salahkan Papa. Papa tu, Mama suruh buang-buang kuali tu. Yang Papa tak buang tu kenapa? Papa simpan lagi. Papa saja nak malukan Mama. Astaghfirullahalazim. Mana ada macam tu, Mama? Mama boleh tak jangan fikir macam tu. Papa simpan kuali tu sebab Papa nanti ingat nak hantar dekat pusat kita semula. Puas hati Mimi. Sorry Mama. Mimi. Kali ni Mimi dah betul-betul melampau tahu. Sorry Papa. Mimi tak sangka Mama akan marah macam ni. Tak, Mimi. Kalau Mimi teruskan perangai Mimi macam ni, bukan Mama je tahu yang marah. Keluarga kita ni boleh hancur tau, sayang. Mimi janji Mimi takkan buat lagi. Bukan dengan Papa, dekat Mama. Pergi minta maaf dekat Mama. Go. Mama. Semalam Papa ada bincang dengan Mak dah. Mak cakap yang dia nak balik hari ni. Jadi nanti Mama teman Papa, kita hantar Mak dekat stesen bas. Jadi sekarang ni Mama tak ada tension dah. Mak relax je. Mana ada Mama tension? Betul tak tension? Kalau macam tu Papa suruh Mak stay sampai raya lah. Jangan. Tahu takut. Bukan takut je. Nak pengsan dah. Dah. Jom, silakan. Thank you, Papa. Sama ya. Surprise! Ayah. Macam mana Ayah? Mimi yang tolong buka pagar. Bagusnya. Salam. Salam ya. Apa?
apa. Mungkin sebab Papa terlupa nak sahur pagi tadi. Oh, ya betul. Alasan. Ayah dari berbuka semalam sampai sekarang ni tak makan apa pun. Okey je. Atuk lain lah. Atuk bekas tentera. Atuk kuat lah. Betul tu. Tahu tak apa. Dekat kampung, orang masih panggil atuk duda rebutan ramai. Tak ni ayah, kenapa nak datang tak telefon dulu? Alah, dah nama pun surprise. Lagipun kalau ayah telefon dulu, tentu kamu suruh ayah jangan datang. Kenapa pula? Manalah tahu. Suami kamu tu bukannya suka ayah datang sini kan? Jumpa depan muka je, terus pingsan. Kalau ayah cerita kat orang kampung pun, tak ada orang percayalah. Kecuali kalau dia tengok depan mata. Minta maaf lah Encik Asyad, ya. Anak saya ni memang dari kecil lagi dia ada alahan. Dia akan pening lepas tu pingsan. Bila dia bau badan orang yang tak menyenangkan. Ayah, jom Emma bawa ayah pergi bilik ayah. Silalah berehat Encik Asyad. Jauh perjalanan kan tadi. Berehat dulu. Ya. Jauh perjalanan. Mak dah fikir dah. Mak dapat keputusan. Yelah, tengok Zafran sakit-sakit macam ni tak sampai hati lah pula. Mak rasa lepas raya lah baru mak balik. Kakak kamu pun sekeluarga dia nak beraya dekat rumah mertua dia. Lepas tu mak sorang-sorang je kat kampung tu. Tak nak lah. Kesiannya. Kesian kat mak kan. Kan jadi mak kat sini jaga Zafran. Mimi. Mak. Ayah jangan ambil hatilah dengan kata-kata mak tu. Itu anak kesayangan dia. Lagipun bulan puasa ni ya. Pasal bulan puasa lah, ayah bersabar. Kalau tidak, dah kena balik dah tadi. Tapi ayah kesian kat kamu lah, Emma. Dari sebelum kamu kahwin lagi, ayah dah baca dah perangai mak mentua kamu tu. Kamu seorang tu boleh sabar dengan dia. Ayah dah lah tu. Emma okey je. Mak mentua Emma tu sebenarnya okey je. Lagipun dia datang sini sekali-sekala je. Sekejap lagi nak balik dah. Nak balik dah? Nasib baik kalau tidak. Awak nak silap saya ke Jasan? Tak ada kena-mengena dengan awak lah. Ya, ayah. Ayah rehat ya. Mak, ni mak siap-siap. Sekejap lagi Emma hantar pergi sembas. Pasal tu yang mak datang sini cari Emma nak bagi tahu. Mak tak jadi balik lah. Mama sebenarnya tak kisah pun mak tinggalkan kita. Tapi kalau dia cari pasal dengan Mama, memang retap nanti belah lah. Taklah, mana ada dia nak cari pasal. Sekarang ni Mimi tu yang pujuk mak suruh beraya sekali dengan kita sebab Kak Long tu last minute tiba-tiba nak kena raya kat rumah mertua dekat kampung tu. Tapi ayah Mama pun nak raya sekali dengan kita kan? Habis tu kalau mak papa boleh, takkanlah ayah Mama tak boleh. Dahlah ayah tu duduk sorang-sorang dengan Pak Su. Lepas tu Pak Su pun nak balik raya. Janganlah marah, tanya je kan. Papa, kalau Papa pandai sangat, Papa selesaikan sendiri masalah ni. Jangan sampai melarat. Ya, sayang. Zaf, kau kenapa, Zaf? Cuba kau cermin sikit muka kau tu. Kalau aku jadi ikan ni pun, Zaf, aku tak sanggup tahu tak nak singgah dekat mata kail kau tu. Aku tahulah kau takut bini kan. Tapi janganlah bawa masalah tu dekat sini, Zaf. Taklah, aku stres lah ni. Kalau aku ni nak kena jaga isteri aku seorang tu je, aku okey lagi. Tapi masalahnya bapak mertua aku tu. Apa?
Kau dulu pernah ada masalah kan dengan bapak mentua kau banyak songeh tu kan? Macam mana kau uruskan? Macam ni? Apa? Bawa dia pergi mancing? Kau ni gila lah, ni. Kau tahu kan, mancing ni satu-satunya tempat untuk aku nak release tension. Tak kau nak bawa dia pula. Tak, maksud aku akan dapatkan ikan ni banyak-banyak, lepas tu aku akan bawa balik rumah. Lepas tu, aku akan suruh bini aku masak banyak-banyak. Lepas tu, dia takkan tanya dah macam-macam dengan aku. Banyak ni saya masak ni, makan. Ya, Kamu yang senang-senang pergi mengail, lepas tu masak lauk ikan-ikan banyak ni. Banyak pula masa kamu. Tak kerja ke? Kerja ya. Saya kerja dropship. Apa sih? Dropship? Dropship. Dia kerja macam ni. Dia macam ni. Saya kerja pemasaran melalui internet dan juga media sosial. Gaji macam dulu juga lah ya? Tak ada kerja tetap? Itu bukan kerja tu. Itu namanya nak menutup malu. Dahlah belajar pun takat PMR aja. Ya, ni sini. Ni, ikan ni. Ikan ni saya tangkap ya. Pakai umpan udang. Sap dapat ya. Makan. Kalau nak banyak lagi kat dapur tu. Hello? Ma? Ma, saya tahu awak sedang dengar saya bercakap. Dan sekarang ni saya perlu cakap dengan awak. Kan saya cakap jangan kacau saya lagi. Awak tak faham ke? Okey. Saya minta maaf, okey? Sekarang ni ada apa-apa yang saya boleh bantu awak. Emma, please. Awak ada masalah ke? Okey, look. Sekarang ni awak bagi tahu saya awak kat mana. Saya datang jumpa awak. Emma. Tolong. Emma. Alhamdulillah. Amboi, panjang sungguh sedawanya Encik Asyad. Mesti sedap kan air tangan anak saya ni? Ayah, sini pinggan tu. Saya boleh tolong basuh kan? Ayah, pergilah ke dalam. Aku ada tangan, ada kaki, aku boleh cuci. Aku ni bukannya cacat. Kalau aku muda macam kamu, senang-senang je aku cari kerja kat luar tu. Kalau setakat masak, cuci pinggan macam kat rumah ni, tak ada apalah nak banggakan. Betul tu. Betul sangat. Iyalah, mengemas ni semua sebenarnya kerja perempuan. Lepas kahwin, menyusahkan suami dengan anak. Memang tak guna. Mak. Mimi, jom, Mak. Anak awak siapalah nak hitung mengalah. Mimi nak belajar pasal matematik tu, dia tak tahu tu. Matematik ke? Dah, sudah, Mak. Sabar. Okey, duduk kat sini. Duduk relax, ambil angin. Ya Tuhan, nasib baiklah bulan puasa tau. Memang tak bagi muka. Orang tua tu nampak sangatlah dia nak cik pasal dengan Zafran. Mana ada, Mak. Macam ni, sekarang ni Zaf faham Mak bosan dekat sini. Tapi Mak tolonglah janganlah cari pasal dengan bapak mentua Zaf tu. Dia tu dah jarang-jarang datang melawat dekat sini. Okey, macam ni. Kalau Mak bosan, apa kata kalau Zaf hantar Mak pergi rumah mentua Kak Long je? Kenapa Mak nak kena pergi sana?
Selalu sangat ke Mak datang melawat kamu ni? Selalu sangat? Sampai Zafran nak halau Mak balik sekarang? Hai, astagfirullahalazim. Mana ada, bukan macam tu, Mak. Cuma sekarang ni Zaf tak nak kecoh-kecoh macam ni je. Jadi Mak lah yang buat kecoh ya? Ha? Tak, dah kenapa kamu yang kena masuk dapur? Dari Mak datang sampai sekarang, satu biji nasi pun isteri kamu tak pernah masak untuk Mak tahu. Huh? Apalah. Kan Zaf dah masak semua tadi. Itu yang Mak tak puas hati sangat tu. Sekarang ni, siapa bini siapa sekarang? Ha? Ni, kalau orang kampung semua tahu, mana-mana nak letak muka Mak ni. Orang dapat menantu, aku pun dapat menantu. Tapi kenapa menantu aku macam ni? Mak. Tak payah, Mak. Selalunya, orang kalau keluar membeli belah seronok. Tapi kenapa cucu atuk ni bonyok je sedih ni? Ha? Siapa yang bully cucu kesayangan atuk ni? Ha? Cakap, biar atuk ajar budak tu. Memang semua orang perempuan kena pada memasak ke, Tok? Tak adalah. Tapi kenapa tanya pasal masak-masak ni? Dia macam ni. Laki ke perempuan ke, setiap orang ada bakat yang berbeza-beza. Habis tu, kenapa nenek nak marah-marah sangat dekat Mama? Sebab mama kamu tu hebat. Terlalu hebat. Ingat senang ke nak jadi doktor? Ha. Tapi, kalau Mama hebat, sepatutnya nenek suka apa? Nenek bukannya tak suka, cuma dia tak boleh terima yang mama kamu tu lebih hebat dari papa kamu. Ayah, kenapa cakap macam tu pada Mimi? Ayah cakap yang betul apa? Ayah, dia tu suami Emma, papa Mimi. Kalau ayah yang kena macam tu, apa ayah rasa? Ayah bukan apa. Ayah tak nak kamu kena tipu dengan Zafran. Ayah ni lelaki. Dia mungkin boleh kelintong kamu, tapi bukan ayah. Ayah tengok kamu je yang keluar duit belanja untuk rumah. Mana tanggungjawab dia sebagai suami? Ayah, Emma dah kena Zafran tu pada sekolah lagi, ayah. Kalau betul ayah kenal dengan pilihan Emma, ayah takkan cakap macam ni kat suami Emma lah. Dah sini, jom balik. Amboi. Seronok kau hari ni. Seronoklah sebab bini aku dia bawa anak aku dengan bapa mertua aku pergi shopping tau. Itu yang sekarang ni aku boleh bernafas. Oh, kalau dah sampai ke shopping tu, bukan setakat bernafas sikit je. Kira semua masalah kau kira settle lah kan? Orang cakap apa panggil? Retail terapi lah kan? Harap-harap lah. Assalamualaikum. Papa, balik rumah cepat, Papa. Mimi? Mimi, hey. Kenapa ni? Mama bergaduh tadi dengan atuk kat mall. Sebenarnya salah Mimi. Kalau bukan Mimi yang ngadu kat atuk tadi, mesti atuk takkan gaduh. Sebab itulah Mama selalu marah Mimi kalau Mimi cakap buka-buka pasal keluarga kita. Mimi, orang dekat luar sana memang takkan faham keluarga kita ni. Dia orang tak boleh nak terima. Dan sebab tu juga Mama dengan Papa ni terpaksa berlakon. Boleh tak kita berlakon supaya atuk dan nenek takkan gaduh-gaduh lagi? Boleh. Okey. Nenek nangis dah.
Kesian anak mama ni. Papa rasa bersalah lah kita keluar berdua macam ni. Tinggalkan dia orang semua dekat rumah macam tu je. Kenapa pula? Mama ni nak pecah kepala duduk rumah tu, tahu tak? Ada je benda tak kena. Eloklah Mama ni keluar ambil angin. Tapi ni semua memang salah Papa kan? Kalaulah Papa ada kerja tetap, tak adalah semua ni akan jadi. Kalau Papa kerja tetap, siapa nak jaga Mimi? Sekarang ni, Mama ni kerja siang malam tau. Kalau ada emergency, lepas tu doktor tak boleh datang. Macam mana? Sekarang ni, kita tetap dengan persetujuan kita, okey? Dekat luar, Mama jadi isteri yang misali, cakap lembut-lembut dengan Papa, cakap ayu-ayu. Kalau Papa marah Mama diam je. Okey? Itulah sekarang ni Papa rasa bersalah, tahu tak? Kenapa kita nak kena berlakon macam ni? Mama, kenapa kita tak boleh nak jadi diri sendiri je? Kebahagiaan kita yang tentukan. Faham? Kalau Papa nak Mama jadi diri sendiri, okey. Ma. Apa kena dengar cakap Mama? Kita kena pedulikan orang lain. Kebahagiaan kita yang tentukan. Faham? Okey, baik saya. Mama, Papa nak pergi tandas sekejap boleh? Tahu takut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Makan. Rasa tu. Macam mana? Sedap tak? Sedap tak lauk pauk ni? Biasa-biasa je. Tak makan lagi dah tahu sedap. Makan mana? Rasa apa? Sedaplah. Ni tengok. Sampai menjadi jari ni Sedap kan? Sedap. Emak lah yang masak. Emak yang masak. Taklah. Kamu yang masak. Biasalah, isteri kamu ni memang nak tumpang glamour je kan. Yelah kalau ya pun dia masak, tapi tak erti nak mengemas. Kalau mak tahu, dah lama dah mak kahwinkan kamu dengan anak perempuan yang ni mamu nasi kandak tu. Setiap hari mak dapat makan lap shake. Mak saja je pasal dengan Emak kan? Mama, sabar Mama yang macam ni. Safran, kamu patut bela isteri kamu. Sehari setuntuk dia berperang kat dapur tu nak masak semua ni. Ya, bulan puasa ni. Alamak, tak payahlah nak berlakon. Baru masak sekali dah pandai nak mengadu. Ni, awak. Awak sepatutnya ajar anak perempuan awak ni. Awak jangan tak tahu anak perempuan awak ni suka sangat mengelah anak lelaki saya ni buat semua kerja rumah dalam ni. Patutnya awak membela dia. Mak dah lah, Mak. Janganlah gaduh macam ni. Ini kan bulan puasa, Mak. Jangan kita bergaduh. Kita ni pakai ni macam ni. Mesti dia. Cerita dia. Dia orang dah suami isteri lah. Mimi tak nak kawan atuk dengan nenek lagi. Mama dengan papa sama. Dah tua-tua berperangai masih lagi macam budak-budak. Mimi. Bukalah dulu ya. Mimi. Alah, sibuk je lawan tua ni. Mimi, nenek datang sayang. Atuk minta maaf, Mimi. Nenek pun minta maaf juga. Yelah, walaupun nenek tahu bukan semua salah nenek. Ni tua ni yang mulakan dulu. Kita pula. Dia salah apa pula salah kita? Kita tak buat apa pun. Kita salah betul. Kalau atuk dan nenek kecoh-kecoh lagi, Mimi merajuk.
Mimi tak nak kawan nenek dengan atuk sampai bila-bila. Baik. Kalau atuk dan nenek nak berkawan dengan Mimi, mulai hari ini, ikut cakap Mimi. Setuju? Setuju. Angkat tangan sebelah macam ni. Angkat. Ikut cakap Mimi. Mulai hari ini, saya berjanji. Saya berjanji. Saya takkan kutuk Mama dan Papa lagi. Saya takkan kutuk Mama dan Papa lagi. Puji mereka Puji mereka. dan sayang mereka Sayang mereka. dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Apa boleh ketawa lagi, Tak apalah. Biar kali ni dia orang rasa pula apa yang kita rasa selama ni. Tahu, Ma? Tak, sekarang ni, Mimi tu, Papa yakin ke boleh tolong selesaikan masalah keluarga kita ni? Mama. Mama jangan pandang rendah tau dengan budak-budak zaman sekarang ni. Itulah. Entahlah. Satu lagi. Mak dengan ayah tu, Papa yakin boleh berubah? Mama jangan risaulah. Sebab mak dengan ayah tu akan sanggup buat apa je untuk cucu kesayangan dia tu, Ma. Hoi Allah. Mimi tahu tak? Masa Mama Mimi kecil dulu, dia hebat tau main badminton ni. Masa tu Mama puasa tak? Tak. Maksudnya, Mimi lagi hebatlah berbanding Mama. Sebab Mimi kan dah puasa setengah hari. Setengah hari? Iyalah. Sudah-sudahlah tu. Alah, sudah-sudahlah. Kira saya pula lah manja dengan cucu. Tak apa main lagi. Kita kena ikut peraturannya, Tok. Kan semalam kan dah angkat sumpah. Mengatur. Jom. Alah. Mimi. Ya? Kita mainlah cungkak kat dalam. Panas, Mami. Alah, tak nak lah. Mami tak puas lagi main benda ni. Alah, kat dalam sejuk. Jom, Ma. Tak nak. Ya. Pa. Pa buat apa ni? Tak ada apa-apa. Papa sorok Papa daripada Mama Tak ada apa-apa. Apa tu? Papa tengah cari pakaian lama. Tak, cerita dia macam ni. Dapur kita, kain buruk dia dah reput. Tu yang Papa cari kain buruk baru ni. Papa nak buat kain buruk boxer ni? Kenapa? Bukan nak pakai kat luar pun. Selekilah Papa ni. Alah, dahlah. Nenek dah tak larat lah. Nenek puasa tau. Kalau nenek dah penat, biar Tok lah ganti. Tak aci lah. Ya, apa pula tak acinya? Saya boleh je lah ajak Mimi ni main permainan lain. Tapi Mimi masih nak main benda ni. Garang dia. Kalau berani, masuklah. Masuk. Nenek! Dahlah tu. Belum puasa ni, tak payahlah gaduh-gaduh. Awak ni sibuk lah. Kalau saya jatuh, saya nak awak. Ni lah orang tua ni lah. Tengok dia. Dia mulakan dulu. Mak, ayah sudahlah tu. Tolonglah. Jangan gaduh-gaduh macam ni. Sudahlah, Mak. Ini memang dengki ni. Mak dengan anak sama je 2 kali 5. Ayah dah melampau ni. Papa. Papa jangan tinggi suara kat ayah, Mimi tinggi suara dengan suami. Kamu ni nak jadi isi dahaka ke apa? Kan? Sampai dia diam satu tahun. Ini mak sakit.
Jangan tidur otak untuk cakap macam tu. Apa nak jadi isteri macam ni memang menepah mak. Tak kiralah bulan puasa ke apa ke. Kamu tu manjakan sangat isteri kamu. Sebab tu dia naik kepala. Ketua rumah apa kalau semuanya ditanggung isteri? Kalau nak harapkan suami kamu tu, ayah rasa kamu dengan anak kamu dah lama mati kebulur tahu. Hei Zafran! Ingat, kamu tu ketua keluarga. Sekarang ni kamu kena tunjuk siapa yang lebih berkuasa. Nana pada mak dia yang mulut celupa tu. Ayah dia tu bersama. Dah sampai masanya sekarang ni untuk Zafran sedarkan Emma dengan ayah dia. Semangat macam ni lah yang mana nak. Okey. Dah tengok sangat Emma mengamuk Emma akan tunjukkan apa yang Emma boleh buat. Macam itulah anak ayah. Emma buat apa yang Emma rasa patut buat. Ayah akan sokong Emma 200%. Tepilah. Mama ngapa pula pergi mana ni? Mama minta maaf, Mimi. Mama kena keluar dari sini. Mama tak layak duduk sini. Kenapa? Sebab Mama tak dihargai. Papa, pujuklah Mama tu. Tak payah. Mama kamu ni kan doktor yang hebat. Dia tak perlukan papa dah. Dia takkan dengan cakap pun suami yang terhina macam ni. Habis tu, Papa nak pergi mana? Papa pun nak keluar juga ke? Mimi tahu tak? Rumah ni bukan nama papa pun. Papa tak layak duduk sini. Papa hanya menumpang je selama ni. Tahu? Mimi jaga diri tau. Atuk dah janji nak jaga Mimi. Jangan risau sayang. Atuk akan jaga Mimi, ya? Habis tu nenek. Jangan risau. Nenek takkan tinggalkan Mimi. Selamat tinggal. Zafran. Emma. Mimi ku atuk. Ya? Atuk jaga Mimi. Ikut nenek. Nenek beli aiskrim, beli coklat. Atuk jaga Mimi baik-baik. Ya. Awak ni. Nenek. Ikut nenek. Atuk jaga. Mimi ni masih merajuk lagi ke? Nenek tahu Mimi rindu papa dengan mama. Tapi semua ini untuk kebaikan semua orang. Papa kena keluar daripada rumah ni. Supaya mama tahu kepentingan papa dalam keluarga ni. Bukan semua benda kita boleh selesaikan dengan RM1 sayang. Ni, dengar tak? Nenek cakap. Ni? Ya Allah! Mimi! Ini bising je makcik bawang ni. Mimi! Puas nenek cari tau. Mimi buat apa ini sayang? Ini jadual keperluan harian Mimi. Memandangkan Mimi masih cuti sekolah, so Mimi dah bagi tugas ni kepada atuk dan nenek untuk jaga Mimi. Dan atuk dengan nenek jangan nak gaduh-gaduh lagi dan jangan berebut perhatian Mimi lagi. Tolong jangan bergaduh-gaduh dan berebut-rebut lagi ya. Mimi dah tak larat nak pekik-pekik, nak nangis-nangis lagi. Boleh nenek tengok dulu?
Betul ke Mimi tak rindu Papa dengan Mama ni? Mestilah rindu. Tapi kan Mimi dah cakap, Mimi tak nak nangis lagi. Sebab nanti muka Mimi akan berkedut macam nenek. Tapi Mimi kena maintain supaya kecomelan Mimi akan tetap kekal dan terjaga. Pandailah. Mimi tak nak cuba ke puasa penuh tahun ni? Dengan semua pencerobohan yang berlaku kat rumah ni, macam mana Mimi nak berhati berpuasa ni? Tahun depan ajalah. Pening lah. Ya Allah, pening pula. Nah. Minum susu ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Tak sedap lah, Nenek. Lah, tak sedap pula. Nenek bancuh ikut apa yang Mimi cakap tau. Aduh. Tak apalah, nanti Nenek telefon Papa tanya sukatan betul-betul tu macam mana. Minum ni dulu. Tak nak. Mana English breakfast Mimi? Ya Allah. Nak sebut namanya pun Nenek tak reti apakah lagi nak masak. Kalau setakat lambuk, cekodok, lepas pisang tu, Nenek retilah. Kamu ni banyak songeh lah. Papa hari-hari buatkan breakfast untuk Mimi. Tak ada pun merungut macam Nenek. Alah, Mimi. Alah, janganlah merajuk, Mimi. Budak-budak sekarang ni cakap sikit je. Astaghfirullahaladzim, aku puasalah. Zafran. Zafran apa khabar? Baik je, Mak. Ni Zafran menumpang kat rumah kawan. Ni Emma ada telefon? Tak adalah. Ni, Zafran jangan bagi muka tau. Jangan berlubuk hati dengan dia. Biar dia rasa kehilangan Zafran tu. Jangan telefon dia. Ya? Baiklah, Mak. Tak, sebenarnya macam ni. Mimi, dia tak nak minum susu lah yang Mak bancuh tu. Apa sukatannya? Susu... bukan saya yang bancuhkan. Itu Emma yang buatkan untuk Mimi. Saya masak English breakfast je. Kalau macam tu, Zafran tolong Mak. Telefon si Emma tu tanya sukatan dia tu macam mana. Mak segan lah. Baru je Mak suruh Zafran jangan telefon dia. Mak je lah yang telefon dia. Aduh. Yelah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mak. Emma apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kenapa, Mak? Tak macam ni, Mak. Mimi tu, dia tak nak minum susu yang Mak bancuh. Apa sukatannya, Oh, gitu. Tak apalah, nanti Mak hantar mesej kat Mak macam mana cara nak buat susu untuk Mimi tu. Ada apa lagi, Mak? Ni. Macam ni. Sebenarnya kan, Mak ni nak cakap ini. Biasalah dalam rumah tangga tu kan, ada pasang surutnya. Tak ada siapa betul, tak ada siapa yang salah, ya. Tapi kita ni sebagai isteri kenalah banyak bersabar, mengalah dengan suami. Apa kata Emma telefon Zafran minta maaf dengan dia? Boleh nak? Kenapa pula Emma nak kena minta maaf dengan dia? Tak apalah, Mak. Emma dah bahagia dah dengan hidup Emma macam ni. Biarlah dia dengan hidup dia. Okey, Mak. Assalamualaikum. Emma. Waalaikumsalam. Boy, garangnya. Alah, Mei. Aduh. Alah, Tok Ni lembatlah. Baru lari sikit dah termengah. Tapi bunga aku bukan sentro. Yelah. Ni, kamu nak buat apa-apa pusingan ni nak suruh Atok kerja. Atok puasa lagi tau. Alah, alasan lah. Aduh.
Allah. 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 Cucu jatuh. Allah, cucu jatuh. Pelan-pelan. Allah. Aduh, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Oh, tahu sakit tahu. Allah, itulah. Mana? Kat mana? Sini ke sini? Sini. Oh. Aduh. Alah, biar turut. Aduh, atuk sakit. Bukan macam tu lah. Tak minyak dulu. Mana minyaknya? Mana Mimi tahu? Papa dah simpan. Papa memang pandai urut kaki Mimi. Atuk telefonlah Papa. Kalau Atuk malu nak telefon Papa, biar je kaki Mimi ni bertembang semua hidup. Ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zafran ni, Mimi jatuh basikal. Oh, ya ke? Kamu macam tak risaukan anak kamu je ni? Tak. Bukan tak risau. Cuma sekarang ni keadaan dah berubah dah ya. Mimi tu dia dah kena belajar berdikari. Macam mana keadaan dia? Tak ada apa sangatlah. Kaki dia mungkin terseliur kot. Nak tanya minyak kat mana? Minyak urut? Minyak tu ada kat dalam kabinet tandas kat dalam bilik saya tu. Nanti saya hantar video macam mana nak urut dia. Ni, Zafran, ayah bercakap ni melalui pengalaman. Sebagai suami dan ketua keluarga, kamu kenalah banyak mengalah demi kebaikan anak kamu ni. Apa kata kamu telefon Emma, minta maaf je dengan dia. Ayah, sekarang ni bukan salah saya. Emma tu yang kena minta maaf, bukan saya. Satu lagi, saya dah jaga Mimi tu daripada kecil, ayah. Kalau ditakdirkan sekarang ni, kalau saya berpisah dengan Emma, saya yakin, ayah, yang Mimi itu memang akan pilih saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan senang nak jaga budak bertuah tu, ya? Banyak songeh lah budak tu. Mengalahkan mak bapak dia lagi. Tak boleh jadi macam ni. Silap hari bulan sebelum anak kita berbaik balik, kita dah jadi arwah dulu nanti, Cik Tun. Betul. Kita ni kena pujuk dorang. Tapi bukan senang lah. Kita kena suruh dia orang balik dan uruskan anak dia orang sendiri. Ya. Aku dah tak kuasa dah dengan semua kerja ni. Aduh. Emma tak nak balik. Kamu dengar sini, Emma. Zafran bin Abdul Muttalib. Mak kalau tak boleh nak jaga Mimi tu, Mak balik je lah. Balik sekarang juga. Jadilah ibu yang bertanggungjawab sikit. Ayah kau je Zafran tu. Lagipun mak dia kata Zafran je yang boleh jaga Mimi tu. Mak suruh je ayah si Emma tu yang jaga. Sebelum mak kamu ni jadi tinton dengan kerenah anak kamu. Selama ni pun dia cakap kerja rumah yang Zafran buat tu senang je kan? Emma ni tak tahu buat apa-apa. Apa pun tak tahu. Emma? Mak? Ayah dah insaf. Ayah? Mak nak minta maaf. Ayah dah sedar betapa pentingnya peranan kamu dalam membesarkan Mimi.
Ayah tahu bukan mudah tugas kamu. Mak dah sedar dah kesilapan Mak. Banyak jasa Mak yang Mak tak nampak. Baliklah sayang, baliklah Zafran, Intan Payung. Baiklah, Mak. Tapi ingat, misi kita belum selesai. Bumi mana tak ditimpa hujan? Lautan mana yang tak bergelora? Ini kan pula berumah tangga. Kasih sayang penawar sengketa. Pokok mangga lebat buahnya. Jangan lupa sangkut buayan. Bahagia ni tidaklah begitu hebat. Cuma suami isteri perlu saling pemaafan. Sakit telinga, sakit gigi. Janganlah merajuk lagi. Mama dan Papa dah senyum. Dah balik-balik. Alhamdulillah. Mana baju mantu ni? Dari Atuk. Oh, patutlah. Pandai, Nenek tak ajar, nenek? Ini tak ajar. Kan Mimi dah cakap. Lah jangan Mimi akan percaya. Mama, Papa, Mimi ada baik punya idea. Idea apa tu? Mama dengan Papa kan selalu cakap, orang luar takkan faham dengan keluarga kita. Termasuk atuk dan nenek. Jadi, Biarlah kita bagi atuk dan nenek tu faham. Biar diorang yang jaga Mimi untuk sementara waktu ni. Betul juga tu. Biar orang tahu langit tu tinggi ke rendah. Mama setuju. Kita kena cari jalan macam mana nak kenakan dia orang. Macam ni. Mama, kita akan berlakon macam kita ni gaduh besar daripada orang. Lepas tu kita ungkutlah dia orang yang kita ni akan keluar dari rumah ni. Kita pergi bercuti, lepas tu biar dia orang yang jaga Mimi. Menjaga Mimi yang baik seorang ni ke? Walaupun semua yang berlaku ni dah bagi pengajaran untuk atuk dan juga nenek, tapi pengalaman ni semua buat kita ni berubah jadi lebih baik tau. Sekarang ni baru Mimi tahu sebenarnya Mimi ni banyak songi. Taklah. Pak, dia baru tahu, Pak. Taklah, sebenarnya dah lama. Cuma malu nak mengaku je. Apalah. Mama pun dah tahu kan. Awak tu memang. Ma.
satu hari ni Mak tengok kamu mengemas satu rumah ni. Hah? Tak penat ke? Tak pun tu. Suruh si Zafran tu kemas rumah pula. Kamu tu jangan manjakan sangat nak, Mak. Tak, Mak. Kesian Zafran tu. Nak kena hantar Mimi pergi tuition lagi. Jadi Emma lah yang kemas rumah. Macam tu tak apalah. Ni Mak buatkan air. Kita boleh minum sama-sama masa buka nanti ya. Mak, tak apa, Mak. Biar Emma yang buat semua, okey? Mak rehat je. Tak mau. Mak pun kuat lagi. Mak pun bolehlah buat. Jangan kuat-kuat sangat kerja tu, ya? Yalah, Mak. Pa. Okey. Papa buat apa tu? Tak ada apa-apa. Papa sorok Papa daripada Mama. Tak ada apa-apa. Apa tu? Baik. Ma, Papa tahu yang mood Mama sekarang ni tak apa nak okey. Tapi kan, Ma... Siapa cakap? Maknanya mood Mama okey lah ni. Baguslah macam tu. Macam ni, Ma. Papa nak minta duit ni, Mama. Sini. Sebabnya duit ansuran rumah, duit internet, yuran tuition Mimi, semua tu dah nak kena bayar, Mama. Papa bayar je lah. Sebab itulah ni Papa nak minta duit daripada Mama. Papa tak ada duit ke? Mama tahu kan. Mama tahu yang bulan ni sale Papa tak apa nak cantik sangat. Lepas tu dropship pun tak adalah banyak sangat. Papa gunalah duit simpanan Papa tu. Simpanan? Mana ada Papa ada duit simpanan? Kan? Selama ni pun memang Mama tahu kan macam mana perjalanan duit Papa. Selama ni pun Mama yang uruskan semuanya kan? Tidur dah? Okey, baik. Sini Papa selimutkan. Kita bagi duit tahu. Mama. Papa cari apa? Tak, Papa tengah ni cari baju Papa nak sediakan sebab besok Papa nak keluar. Jadi Papa sediakan siap-siap. Mama, dah lah, Mama pergilah tidur. Okey. Cari ni. Mama. Mama jangan kurang macam ni, Ma. Kurang apa? Kurang apa? Mama selama ni berjimat serba-serbi sebab tahu Papa tu tak mampu nak tampung hidup kita tau. Bila Mama suruh bayar itu ini, Papa kata tak ada duit. Ni duit apa sekarang ni? Mama sabar, Ma. Papa boleh explain duit. Kejap, Ma. Hanif. Kejap. Hello, Hanif. Hah? Oh, ya ke? Okey, datang sekarang. Mama, kita bincang nanti ya. Ni Anik kau dia accident. Kesian ni, ya Allah. Ni Papa kena tolong dia. Nanti kita bincang balik pasal benda ni. Tahu? Janji. Papa!
Nenek, Ya. Mimi rasakan Mama dengan Papa ada masalah lah. Mimi ni, apa Mepik? Nenek tengok diorang berdua baik je. Nenek tak perasan ke Mama dengan Papa senyap je? Dan bermasa muka je masa nak sahur tadi. Mana ada. Diorang mengantuk agaknya. Tak pun ni, Mimis ni yang ngantuk sampai salah tengok. Taklah. Mama awal-awal lagi dah keluar dah. Padahal hari ini dia cuti. Dia pergi kedai agaknya. Papa pula keluar dengan tergesa-gesa. Sampaikan tuition Mimi pun dia tak nak hantar hari ini. Dia suruh Mimi batalkan je. Papa tak pernah pun buat macam tu. Mimi rasakan macam dia tak kenal lah nenek. Ataupun kita jumpa Atuk untuk buat mesyuarat tergempar. Tapi memang silap aku jugalah. Sepatutnya aku simpan duit tu kat dalam bank. Tapi itulah. Kalau macam tu, kau goreng je bini kau, cakap kau pinjam duit pada aku. Itu satu hal. Ada lagi hal lain. Apa pula bini kau? Tak, aku rasa macam yang bini aku ni ada lelaki lain dekat luar. Zaf, kau jangan buat main benda ni, Zaf. Benda ni benda serius, Zaf. Aku rasa better kau pergi siasat benda ni betul-betul. Stop Mama ke? Mama buat apa dekat sini? Jumpa bos. Kenapa tak jumpa dekat klinik je? Kalau Papa boleh berasa dengan Mama, kenapa Mama tak boleh berasa dengan Papa? Mama nak Papa pergi jumpa bos Mama tu ke? Pergilah kalau berani. Tapi jangan kata Mama tak bagi amaran kat Papa, Kenapa ni, Ma? Ayah, Zafran tu memang betul apa yang Ayah cakap. Dia penipu. Menipu apa pula ni? Salah faham je kot. Ayah tahu tak, Emma jumpa duit yang dia cuba sorok daripada Emma. Dekat RM5,000, tahu tak Ayah? Mana dia dapat duit sebanyak tu? Itu duit Emma lah tu. Macam mana dia ambil duit Emma pula? Emma tak tahu. Tapi dia tu mana ada duit, Ayah. Selama ni pun Emma yang tanggung semuanya. Duit dia pun Emma yang uruskan. Sekarang ni kalau duit tu bukan duit curi, mesti dia ada perempuan lain belakang Emma. Emma, sabar Emma. Ni bulan puasa ni. Jangan terburu-buru nak buruk sangka. Emma dah bincang dengan dia belum? Emma takkan bincang dengan dia lagi sebab Emma takkan percaya lagi dia lepas ni. Selama ni Zaf sabar je tau, Mak. Kawan-kawan Zaf semua panggil Zaf ni takut bini lah, lembik lah. Tapi Zaf telan je. Cuma sekarang ni Emma tu dah melampau tau. Dia tu memang ada lelaki lain dekat luar tu. Astaghfirullahalazim, Zafran. Berat sangat tuduhan tu. Lagipun ini kan bulan puasa. Zafran tu dah tanya Emma betul-betul? Zaf dah tanya, dia tak mengaku. Bos dia tu pun Zaf dah call. Tapi lelaki tu sama je cuba mengelak juga. Lagipun diorang ni memang kawan lama. Ada yang beritahu dekat Zaf yang dia dengan bos dia tu adalah bekas kekasih. Cuma Emma tu je tak nak mengaku. Cuma sekarang ni Mak dekat tempat Zaf. Apa Mak rasa? Papa tak belajar dari pengalaman yang lepas ke? Budak ni diam boleh tak? Dia sibuk sangat hal orang tua lah. Sampai hati Papa marah Mimi. Sebelum ni Papa tak pernah pun marah Mimi. Mimi,
Kalau perangai Mimi tetap macam ni, jangankan marah tau. Silap-silap tangan papa ni naik hingga kat muka kau orang. Zafran! Siapa boleh tak? Mama pun sama je lah, Mak. Manja sangat budak ni. Sebab itulah dia dengan mak dia 2 kali 5. Selama ni Zaf lembut-lembut je. Pijak kepala Zaf. Mi, dengar ni. Kalau tak suka tinggal dekat rumah ni, boleh keluar. Ikut je mak kamu tu. Astagfirullahalazim. Apa cakap dengan anak macam tu? Apa tak maksud? Kesian tengok Mimi tu. Sampai sekarang tak nak keluar bilik. Asyik salahkan diri sendiri je. Saya tak nak pisang berbuah 2 kali, Cik Tun. Betul? Ni saya pun dah tak larat dah. Nak hadap hal yang sama. Tapi diorang tu nampak macam serius, Cik Asyad. Entahlah. Tapi kalau betul lah Zafran tu simpan duit, saya tak nampak macam mana kesilapan tu. Jangan macam tu, Cik Asyad. Ini bukan pasal duit, Asyad tahu. Kita, orang perempuan, memang cukup patah untuk nenek kita bila kita dapat tahu yang suami kita sembunyikan duit belakang kita. Mana dia dapat duit ribu-riban tu? Itu duit papa lah. Allah. Pula tu. Ya. Mari. Tak salah pun sekarang ni untuk papa simpan duit sendiri. Lainlah macam mama. Jangan mama ingat mama bawa duit lebih sikit untuk menyara keluarga ni. Mama boleh berkawan dengan siapa-siapa dekat luar sana tu. Hei, kamu ni dah melampau, Emma. Zafran, kamu pun melampau jugalah. Hei, kamu nak anak kamu yang kat sebelah tu dengar semua ni? Kamu nak ke Mimi tu besar nanti ada bawa semua kenangan buruk ni? Itu ke yang kamu berdua nak? Kalau ada masalah, bincanglah elok-elok. Memang tak boleh bincang lagi dengan lelaki penipu macam dia ni. Yang tak akan percaya lagi dia sampai bila? Kita pun tak nak bincang lah dengan perempuan yang degil macam ni. Sekarang ni, biar kita je keluar dari rumah ni. Dah, tak payah. Biar ayah je yang keluar. Mak pun samalah. Tak kuasa dah nak menghadap benda ni semua. Mak nak balik. Sekali mak lah, mak nak balik-balik. Zaf dah tak kuasa lah nak halang. Ayah pun sama. Apalah, Cik Asyad. Kita kemas barang-barang kita ke baju kita. Diorang dah besar kan? Jom. Baik. Kita sayang dia. Kita jaga dia daripada kecil. Tapi bila ada masalah, kita juga yang disalahkannya. Betul lah kata orang. Jangan campur rumah tangga orang lain. Masuklah anak sendiri. Tak apalah. Biarlah aku membawa hati alarmku ini. Ya Allah, Mimi! Cik Asyad, kenapa? Mimi dah tak ada, dia dah lari. Mana-mana je orang tua ni. Bila masa pula cucu kita tu lari? Mana awak tahu? Ni, tengok baju ni. Sepah-sepah ni. Dalam lemari pun dah kurang baju dia. Ya Allah, Mimi! Ya Allah! Mana Mimi? Mimi dah lari. Tak ada dah. Ni semua kamu berdua punya pasal. Orang memang kejam. Sudahlah tu. Ini bukan masa untuk tuduh-menuduh. Mimi dah lari. Tapi dia baru je ni. Saya rasa dia tak jauh daripada kawasan rumah ni. Kita cari je. Kita cari dia sekarang. Jom. Ya Allah, Jom. Mimi. Allahu Akbar. Mimi? 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 Mi? Mimi? Mi? Mimi? 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 Alah, yang tua ni pun lambatlah. Mimi! 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 Mimi, manalah yang tak payah nenek ni, Mimi! Mimi? Mimi! Dari mana budak ni?
Mimi! Mimi! Abang. Mimi! Mana budak ni pergi ni? Allah. Mimi! 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 Mimi mana, Pak? Ni semua salah awak ni, Pak. Sabar macam ni, saya tak apa. Mak dengan ayah tunggu dekat rumah, takut nanti Mimi balik. Saya dengan Mak kita jadi kat luar, Nanti update apa-apa. Anak saya terpaksa risaukan pasal semua tu sebab anak awak tak reti nak cari duit. Dia reti ambil duit orang aja. Hei. Sekurang-kurangnya anak saya ni tak ada hubungan yang tak eloklah dekat luar sana. Awak jangan nak main tuduh-tuduh, Kalau apa-apa jadi kat anak saya takkan maafkan awak. Sejak bila pula awak kisah pasal anak kita ni, Bukan selama ni awak kisah pasal duit awak, pasal kerja awak juga. Awak salahkan saya pula sekarang ni. Saya ni. Hello? Waalaikumsalam, Ali. Mimi? Mimi! Mimi, ya Allah. Ya Allah, Mimi, kenapa lari pada rumah ni? Mama dengan Papa risau tahu tak? Kita orang cari kat semua tempat. Alah, Mimi lari ke rumah Uncle dengan Aunty je. Mi, kalau ada apa-apa jadi macam mana? Kalau betul-betul kena culik? Biar je Mimi kena culik. Tak ada siapa pun yang nak sayang Mimi kat rumah ni. Syed gaduh. Apa pun, dia tak suka Mimi. Nak pukul Mimi. Mimi, Papa betul-betul minta maaf. Papa janji dengan Mimi, Papa takkan marah Mimi dah. Papa takkan marah Mama dah. Mama pun janji. Mama janji Mama takkan marah Papa lagi. Janji tau. Kau tak janji, gaduh-gaduh, Mimi lari lagi daripada rumah ni. Jangan. Janji. Ali, minta maaf sebab ada menyusahkan macam ni. Tak ada yang menyusahkan pun. Nasib baik Mimi ni lagi kat rumah kami. Rumah pun sebelah je. Mimi, lepas ni nak pergi mana-mana, minta izin Mama Papa dulu tau. Baik, Aunty. Sebagai ketua keluarga, saya yang bertanggungjawab atas semua kekecohan yang berlaku ni. Mama, Mimi, Ayah, Mak. Zaf betul-betul minta maaf. Sebagai orang yang lebih tua dan berpengalaman, Ayah sepatutnya malu dengan diri sendiri sebab bukan saja Ayah tak dapat selesaikan masalah ni, Ayah tambah pula jadi batu api. Emma yang salah, ya. Sebab Emma ego. Emma tak pandai jaga anak. Tak pandai jaga suami. Yang Emma tahu, cari duit je. Tak. Mak yang tak pandai jaga anak. Suka sangat cari kesalahan orang lain. Semua ni salah Mak. Ya, memang salah semua orang. Kecuali Mimi. Mimi seorang sahaja yang masih suci dan murni. Kalau Mimi tak cakap macam tu, sampai bila-bila pun takkan habis. Mama, Papa dah minta maaf. Sebab Papa dah tipu Mama selama ni. Memang betul duit Mama jumpa tu adalah duit Papa. Papa simpan sikit-sikit sebab Papa ada impian Papa sendiri. Impian apa, Pak? Memang betul selama ni bila Papa cakap yang Papa tak kisah Mama berpelajaran lebih tinggi daripada Papa. Tapi sebenarnya dalam diam, Papa kisah. Sebab tu Papa kumpul duit. Papa tahu Papa tak boleh masuk universiti. Tapi sekurang-kurangnya, Papa boleh
ambil kursus-kursus profesional untuk tingkatkan lagi kemahiran diri Papa ni. Ya Allah, kenapalah Papa tak cerita awal-awal? Malulah Papa nak mengaku. Satu Papa baru hantar je permohonan tu, tak tahu lulus ke tidak. Buatnya tiba-tiba tak lulus, lagilah malu Papa. Lepas tu bila Mama jumpa duit tu, benda tu jadi semua secara mendadak tu tak. Papa sangat-sangat risau. Lepas tu Anik pula ada takut dengan Papa. Anik takut apa? Dia cakap dia pun ada pengalaman yang sama juga. Tapi dia cakap bini dia jumpa duit, lepas tu bini dia rampas semua duit tu, duit yang disimpan kat dalam bank. Maknanya, Papa pun ada simpan duit juga kat bank? Adalah juga. Hah? Emma, setiap lelaki memang patut ada simpanan dia sendiri. Keinginan Zafran untuk meningkatkan kemahiran diri itu memang bagus, sangat terpuji. Tambahan pula sekarang ni dah lagi senang, dah ada TVET. Niat tu memang dah bagus. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya Emma ni rasa tertipu. Bila wanita ni dia rasa terpedaya dengan suami dia, dia mulalah fikir apa lagi suami dia suruhkan daripada dia. Macam manalah pula dia nak percayakan suami dia selepas ni. Ya, betul tu, Mak. Emma jadi takut dengan bayang-bayang sendiri sekarang ni. Lagi satu, sebenarnya Emma takut tembelang Emma pecah. Tembelang apa? Sebenarnya Mama dah berhenti kerja. Kenapa? Ya? Ma, jom keluar makan. Tak apa. Saya bawa bekal. Bawa bekal? Sengkek je awak. Sengkek apa? Suami saya masak. Yelah, suami awak yang sengkek kan? Excuse me? Ma, dulu banyak kali saya pesan dekat awak kan. Sekarang ni, awak dah mula rasa menyesal ke? Bila saya kata saya menyesal? Okey. Awak teruslah dengan hidup awak yang jimat-jemat tu. Awak berbahagialah dengan suami awak yang tak pernah ada kerja tetap kan? Saya pergi dulu. Awak buat kerja lebih masa rajin Jarang jumpa staf macam ni tau. Saya muda lagi, Doktor. Nak kumpul duit. Okey. Kumpul duit juga Kalau nak cari suami, kena cari yang elok-elok sikit. Yang bijak pandai. Jangan cari suami yang macam Dr. Emma tu. Tak sekolah. Doktor. Betul apa saya cakap. I nak tahu tak? Dulu, masa nak kahwin dengan lelaki tu, Emma, jangan kahwin. Saya cakap dengan dia. Tapi, dia degil juga. Konon sebab cinta. Tengok sekarang apa jadi. Hidup susah, bela biawak hidup. Anak macam tu. Susah, hari-hari datang kerja, bawa bekal. Saya tak tahulah. Belajar tinggi-tinggi sampai jadi doktor. Tapi tak tahu apa dalam fikiran dia. Doktor. Jadi Emma pun hilang pertimbangan lah. Lepas tu Mama hantar surat letak jawatan. Tapi Mama tak menyesal dengan tulisan Mama tu. Cuma, yelah bila Mama fikirkan balik pasal keluarga ni. Macam manalah bila Mama dah berhenti kerja ni. Jadi Mama jumpa dia dekat luar gitu? Ya, Mama jumpa dia kat luar tu sebab Mama harapkan dia minta maaf. Saya minta maaf, Emma. Saya gurau je. Dah lama kan saya bergurau pasal suami awak ni. Tapi kenapa sekarang baru nak awak terasa? Sekali tahu awak tu kawan saya. Saya tahu kita berkawan, tapi awak tu tetap bos saya. Awak kena jaga profesionalism. Bukan sekali dua tahu awak bergurau ni. Berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Awak kutuk suami saya, awak hina suami saya depan staf. Ini tak kelakar tau. Ini harassment. Kan saya dah minta maaf. Lagipun, saya dengar awak dengan suami awak ada masalah. Dan kalau apa betul berlaku, jadi apa yang saya kata memang betul lah. Masalah saya dengan suami saya itu masalah saya. Tak ada kena-mena dengan awak. Saya rasa saya tak perlulah datang sini. Awak tak rasa bersalah pun. Okey. Saya minta maaf banyak-banyak dan saya harap awak maafkan saya. Dan saya nak awak pertimbangkan keputusan awak.
Salimah. Menantu Miss Salimah. Atuk, Papa bukan menantu Miss Ali Atuk ke? Oh, bukan. Sebenarnya, Papa kamu ni menantu rebutan ramai. Ya. Tak maaf ya. Sama-sama. Terima kasih. Mimi. Mama. Oi. Minta maaf. Alah. Mimi. Tak maaf ya. Minta maaf ya. Kan, pagi kita buka puasa, kita makan apa buka puasa ni? Tanya siapa ini. masak? Siapa nak masak? Siapa masak? Bagi ni pula masak lah. Si kita je masak. Ajarlah doktor tu sekali. Ajar doktor tu. Pagi raya yang cerah, mentari bersinar terang, suara takbir berkumandang, hati terasa tenang. Anak-anak berlarian pakai baju baru berwarni, kuih raya tersusun cantik, meja penuh dengan keharmonian. Mari kita bersama. Apa? Zafran, permohonan awak untuk kursus TVET tu dah lulus tau. Ya ke? Alhamdulillah. Saya baru je lepas borak dengan Yasmin. Dia orang cakap nanti lepas raya, dia orang akan hantar surat rasmi. Alhamdulillah. Tahniah. Tahniah Papa. Waalaikumsalam. Siapa pula tu? Tak apa. Biar Zaf pergi tengok. Saya ikut. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai dah. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih sebab jemput saya datang rumah. Kecil tapak tangan nyiru saya tak dah kan? Papa. Kejap. Kejap. Ajak bos masuk. Jemputlah masuk. Kita beraya sekali. Saya betul-betul minta maaf. Tak apa. Ni kenapa tak ajak isteri sekali datang raya? Sebenarnya saya dengan isteri saya dah berpisah. Hubungan kami memang tak bahagia pun. Saya malu nak bagi tahu awak. Sebab tu saya cemburu tengok awak bahagia dengan Zafran. Hidup rumah tangga ni bukan senang. Ya, awak nampak saya bahagia. Tapi hakikatnya, saya sendiri ada cabaran saya. Cuma saya pegang satu je. Dalam rumah tangga ni tak ada soal pangkat, soal gelaran tak ada. Bagi saya, kita kena hormat, kita kena sabar. Dan kita kena terima kebaikan dan keburukan pasangan kita seadanya. Macam inilah saya rasa awak balik berbincang dengan isteri awak baik-baik. InsyaAllah, nanti ada jalan. InsyaAllah. Tak apalah. Lepas raya kat rumah awak ni, saya nak pergi ke rumah bekas mak mentua saya. Ini lagi satu. Saya nak awak fikir balik pasal kerja balik dekat klinik saya tu. Saya dah bincang dengan Zafran. Dia dah setuju dah pun. Lama je berbual. Bila nak masuk ni? Papa, macam mana Papa boleh setuju sebelum tanya Mama? Boleh tak kita bercakap nanti pasal hal ni? Ni kan hari raya, hari yang mulia. Okey, panggil Mama masuk. Sama makan tadi? Ayah. Come. Masuk, jemput. Saya ingat doktor. Aduh. Pagi raya yang cerah, mentari bersinar terang, suara takbir berkumandang, hati terasa tenang. Anak-anak berlarian, pakai baju baru berwarni, kuih raya tersusun cantik, meja penuh dengan keharmonian. Mari kita bersama sambut hari yang mulia dengan senyuman dan ceria.